kalau kau datang confirm happy. Baik lelaki, baik perempuan, kalau dapat dessert macam ni, siapa je yang tak happy? Kalau dekat Melaka ni, sebut je pasal dessert house. Dekat dessert house yang paling best, paling banyak menu ada dekat sini. Yang suka bingsu, yang suka snow show of ice, dan juga menu-menu trending dessert, memang wajib cuba. Menu yang paling aku suka, bingsu ataupun aiskrim yang berasaskan yam, yang macam ni. Dia punya rasa lemak keladi tu kuat. Yang suka keladi, inilah dia punya menu. Yang macam fruit salad, yang ada unsur-unsur lokal pun banyak kat sini. Kalau aku nak sebut satu-satu menu, dekat sini ada lebih daripada 118 jenis menu dessert. Dalam video ni aku tunjuk sikit je. Dekat caption ni kita letak sekali dengan nama. Lepas ni kalau datang dah tahu dah nak order yang macam mana. Harga pun kita letak siap-siap. Average makanan kat sini kalau buat berasa, kalau manis tu taklah manis sangat. Manis dari aiskrim dan juga buah-buahan. So senang nak bayangkan macam mana rasa manis buah bila dia orang pairkan juga dengan aiskrim. Kalau lapar, kat sini paling-paling pun bolehlah yang rojak, yang penuh dengan tahu dan juga tofu kering tu. Yang suka rangut-rangut, yang ni memang best. Kalau tak ngam juga, nak juga nasi selain daripada dessert yang banyak ni, order je lah dia punya chicken wing. Yang ni salted egg chicken wing. Makan pula dengan nasi lemak sambal udang petai. So target dia memang untuk orang datang enjoy dessert. Kalau nak makan kenyang-kenyang sangat, bukan sini kedai dia. Status outlet ni dia Muslim friendly, siap dengan konsep Bali. Indoor ada, outdoor pun ada. Lepas ni kalau nak makan dessert, boleh terus ke Just Berry, Kota Laksamana, Melaka.